Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil bin Arama dan hari ini saya akan mempersembahkan penerangan mengenai akidah Ahlussunnah wal Jamaah, iaitu satu pegangan yang menjadi asas kepada keimanan dan penyatu umat Islam. Ramai umat Islam mengenal nama Ahlussunnah wal Jamaah, tetapi kurang memahami konsep dan prinsipnya. Pegangan ini penting kerana ia mengekalkan kefahaman Islam yang sahih sejak zaman Rasulullah SAW hingga kini. Dalam video pendek tadi, saya telah perkenalkan asas konsep Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang, saya akan jelaskan dengan lebih mendalam berpandukan Al-Quran, hadis dan pandangan ulama. Secara bahasa, Ahlussunnah wal Jamaah bermaksud golongan yang mengikuti sunnah Nabi SAW dan bersatu dalam jamaah. Dari segi istilah pula, mereka ialah orang Islam yang berpegang teguh kepada Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas. Ahli sunnah wal jamaah berbeza dari segi kumpulan ekstrim seperti Khawarij, Syiah dan Mu'tazilah yang menyeleweng dalam bab akidah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Ali Imran ayat 103. Ayat ini menjadi dasar kepada prinsip jamaah dalam Ahli Sunnah wal Jamaah, kesatuan dan perpaduan atas dasar akidah yang benar. Ahlussunnah wal Jamaah terdiri dari dua golongan utama, iaitu Al-Asy'ariyah yang diasaskan oleh Imam Abu Al-Hasan Al-Asy'ari yang menentang Mu'tazilah. Yang kedua ialah Al-Maturidiyah yang diasaskan oleh Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang menyusun hujah akidah berasaskan logik, berpandukan wahyu. Kedua-duanya mempertahankan ajaran Islam berdasarkan hujah rasional dan nas syarak. Hal ini berdasarkan dalil hadis, "Sataftariku ummati ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah." Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala ma ana alaihi wa ashabi. Maksudnya, umatku akan berpecah kepada 73 golongan. Hanya satu yang selamat, iaitu mereka yang berpegang kepada apa yang aku dan sahabatku berpegang hari ini. Riwayat Abu Daud dan Al-Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahawa golongan yang selamat ialah golongan yang berpegang pada sunnah Nabi SAW dan jalan para sahabat. Inilah asas kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menggunakan pendekatan tasawuf, iaitu pertengahan antara dua ekstrim. Yang pertama ialah Mujassimah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Yang kedua ialah Mu'tazilah yang mengutamakan logik lebih daripada wahyu. Prinsip utama Ahlussunnah wal Jamaah ialah akal digunakan untuk memahami wahyu, bukan menolaknya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi." Maksudnya, dan bahawa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah ia, dan janganlah kamu mengikuti jalan lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari mengikuti jalannya. Surah Al-An'am ayat 153. Ahlussunnah wal Jamaah berada di jalan tengah, tidak melampau dalam tafsir sifat Allah dan tidak menolak nas-nas ghaib. 5 prinsip utama Ahlussunnah wal Jamaah ialah: yang pertama, beriman kepada Allah tanpa menyerupakannya dengan makhluk. Kita beriman bahawa Allah ada sifat-sifat kesempurnaan, tetapi sifat itu tidak sama dengan makhluk. Dalilnya Allah SWT berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir." Tiada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Surah Asy-Syura ayat ke-11. Tujuan ciri ini adalah untuk bantu kita faham konsep tanzih, iaitu Allah maha suci dari sifat makhluk. Ciri yang kedua ialah beriman kepada perkara ghaib, iaitu malaikat, kitab, rasul, hari akhirat dan qada dan qadar. Walaupun tak nampak, tapi kita yakin sebab Allah dan Rasulnya memberitahu tentang perkara itu. Inilah yang membezakan orang yang beriman dan orang kafir, iaitu kepercayaan kepada ghaib. Dalil Al-Quran,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Maksudnya iaitu mereka yang beriman kepada yang ghaib dan mendirikan solah. Surah Al-Baqarah ayat ketiga. Tujuan ciri yang kedua ini pula ialah untuk mencipta rasa kekaguman dan kesedaran tentang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga ialah menjaga perpaduan umat Islam. Ahlussunnah wal Jamaah menolak perpecahan. Kita disuruh untuk bersatu atas dasar akidah, bukan ikut nafsu atau fahaman sempit. Dalilnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Maksudnya, berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Surah Ali Imran ayat ke-103. Tujuan ciri yang ketiga ini adalah untuk membangkitkan semangat persaudaraan Islam. Ciri yang keempat pula ialah menghormati para sahabat Rasulullah SAW. Mereka adalah generasi yang terbaik yang menegakkan Islam bersama baginda. Ahlussunnah wal Jamaah tidak mencaci atau merendahkan mana-mana sahabat. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Sehingga ayat radhiyallahu anhum wa radu an. Maksudnya, orang-orang yang terdahulu lagi awal daripada golongan muhajirin dan ansar, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepadanya. Surah At-Taubah ayat ke-100. Tujuan ciri keempat ini ialah untuk menanam rasa hormat dan kasih kepada generasi awal Islam. Ciri yang kelima, Ahlussunnah wal Jamaah menolak fahaman ekstrim dan bid'ah. Maksud bid'ah ialah ajaran baru yang bertentangan dengan sunnah. Ahli sunnah wal jamaah berpegang kepada prinsip pertengahan, iaitu tidak melampau dan tidak mempermudahkan. Hal ini berdasarkan hadis Nabi SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-muhdiyyin, tamassaku biha wa abdu 'alaiha bin nawajidi. Maksudnya, hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah para khalifah yang diberi petunjuk sepeninggalanku. Gigitlah ia dengan gigi geraham kamu. Riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tujuan ciri yang kelima ini ialah untuk menegaskan nilai istiqamah dan jauhi ajaran sesat. Jadi, kelima-lima ciri ini menunjukkan bagaimana ahli sunnah wal jamaah kekal seimbang dalam akidah. Pegangan ini menolak fahaman yang terlalu melampau, menjaga perpaduan dan berpaksikan wahyu. Ahlussunnah wal Jamaah menolak fahaman ekstrim dan bid'ah yang boleh membawa kepada perpecahan akidah. Dalam dunia moden, banyak aliran baharu muncul, sebahagiannya menyimpang. Ahlussunnah wal Jamaah mengajar moderasi, toleransi dan perpaduan. Pegangan ini membantu kita menilai isu akidah moden seperti fahaman liberalism dan pluralism dengan neraca Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma ataakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Maksudnya, apa yang dibawa oleh Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya, maka tinggalkanlah. Surah Al-Hashr ayat ke-7. Ayat ini menyeru supaya setiap umat Islam menjadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai panduan hidup dalam semua aspek. Semoga kita semua terus berpegang pada jalan yang lurus, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Maksudnya, dan bahawa inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Surah Al-An'am ayat ke-153. Jadi, saya menyeru kita semua kepada penghayatan, bukan sekadar pengetahuan. Kesimpulannya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah pegangan yang paling seimbang, berpaksikan wahyu dan diterima oleh seluruh ulama muktabar. Akidah yang benar melahirkan keimanan yang kukuh, akhlak yang baik dan perpaduan yang kuat dalam kalangan umat Islam. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya,
saya akan menerangkan tentang penggunaan elemen multimedia dalam video TikTok saya tadi. Elemen yang digunakan dalam video itu kesannya adalah untuk tujuan pendidikan. Teks yang saya letakkan dalam video itu yang menunjukkan ayat Quran dan juga poin-poin penting lain untuk membantu pemahaman visual dan fokus isi. Seterusnya, gambar pada thumbnail yang saya letakkan untuk menggambarkan konsep Islamik dan ketenangan. Gambar kedua imam juga adalah agar para penonton dapat menggambarkan wajah kedua imam tersebut. Walaupun kita tidak dapat bertemu mereka, tetapi sekurang-kurangnya kita dapat mengetahui wajah mereka agar kita dapat menghargai jasa mereka yang telah mengasaskan akidah Al-Asy'ariyah dan Al-Maturidiyah yang merupakan dua golongan utama akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Saya juga meletakkan gambar-gambar lain agar penonton mudah faham mesej yang hendak saya sampaikan. Video TikTok itu juga sebagai simbolik untuk penghayatan yang akan menarik minat penonton dan memberikan konteks benar kepada penonton. Audio yang saya gunakan adalah sound yang lembut yang dapat mewujudkan suasana yang tenang dan spiritual. Saya juga meletakkan animasi dan efek cahaya pada awal video dan juga pergerakan teks untuk menjadikan penyampaian saya lebih dinamik dan tidak bosan. Pakaian yang saya pakai ialah jubah berwarna hijau kerana warna hijau ialah warna kegemaran Nabi SAW. Maka ia adalah pakaian sunnah. Jubah juga adalah pakaian sunnah Nabi SAW. Hal ini selaras dengan pegangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang iaitu berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila kita mengikuti sunnah Nabi SAW, maka kita sedang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seterusnya, saya menggunakan pencahayaan yang jelas dalam video tersebut agar lighting dalam video saya sesuai dan tidak terlalu gelap. Selain itu, jika kita lihat di background video tersebut terdapat frame ayat kursi. Ini menunjukkan bahawa kita hendaklah berpegang dengan Al-Quran, iaitu salah satu daripada ciri akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Terdapat juga dalam background video itu jam yang ingin menunjukkan kita hendaklah menepati masa sebagai seorang Islam yang juga berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekian, itu saja penerangan saya tentang kelima-lima ciri utama Ahlussunnah wal Jamaah dan juga penerangan elemen yang terdapat dalam video TikTok saya itu. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.